Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudi bersiaran bersama kami di Jom Hibah. Okey, jadi kita dekat sini, kita ada satu topik yang sangat-sangat penting yang kita nak bincangkan. Pernah tak korang dengar satu kes yang mana pusaka mengambil masa 50 tahun untuk diuruskan? Yes, korang tak salah dengar, 50 tahun untuk diuruskan. So sebenarnya apa yang jadi sampai ambil masa sampai 50 tahun untuk diselesaikan? Sebab biasa kita dengar orang kata nak uruskan pusaka ni ambil 2 tahun, 3 tahun. Tapi yang ni 50 tahun. Maksudnya kalau saya sekarang ni berusia 20 tahun, jadi masa umur 70 tahun baru saya mendapat manfaat daripada pusaka yang ditinggalkan oleh arwah. So boleh bayangkan tak macam mana dia punya situasi. Jadi dekat sini kita ada jemput 2 orang panel yang tak asing lagi dalam dunia industri pusaka ataupun kita panggil estate planning lah. Jadi dengan kita bersama panel yang pertama iaitu Encik Nazri. So Encik Nazri, terima kasih sudi menerima jemputan kita untuk sembang santai Jom Hibah. Dan bersama kita juga seorang lagi panel iaitu Puan Huda. Okay, terima kasih Puan Huda atas kesudian menerima pelawaan kami, Puan Huda dan juga Cik Nazri. Terima kasih juga. InsyaAllah. So Encik Nazri dan Puan Huda mungkin boleh perkenalkan diri sikit, mungkin background sebesikit agar kita punya penonton ni boleh kenal lah. Kita mulakan dengan Cik Nazri dulu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertamanya, terima kasih kepada Jom Hibah kerana sudi menjemput saya pada hari ini untuk berkongsi sedikitlah berkenaan dengan perancangan dan pengurusan harta pusaka di Malaysia. Ini adalah tahun yang ke-20 di dalam industri perancangan dan pengurusan harta, dan tugas saya sebelum ini adalah memang fokus kepada pengurusan harta pusaka. So bermaksud bila berlaku sahaja kematian kepada pelanggan-pelanggan kita, memang proses pengurusan harta pusaka itu memang di bawah tanggungjawab saya lah, insyaAllah. So itulah 20 tahun dalam perancangan harta pusaka. Ibaratnya kalau budak dia dah masuk universiti lah. Hampir nak grad tapi belum lagi. Betul. 20 tahun, satu pengalaman yang panjang. Okay, Puan Huda, mungkin boleh perkenalkan sikit supaya penonton kita kenal siapakah Puan Huda di dalam dunia perancangan harta pusaka ni. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya sebenarnya bersama dengan Wasiah ni bermula daripada 2011. Alhamdulillah sehingga kini lah. Dan sebenarnya saya daripada awal memang ditugaskan di bahagian syariah. Daripada awal masuk sehinggalah kini. Cuma perbezaan tu adalah dari sudut awalnya masuk fokuskan kepada dokumen, tapi yang kini ni lebih kepada kita tengok dari sudut pelaksanaan lah. Itulah pengalaman saya. Jadi kita boleh tanya soalan cepu cemas ni berkaitan macam mana. Sebab kalau kita cakap pasal harta pusaka, tak lain tak bukan dia memang relate dengan isu syariah. Betul tak? Orang akan nak buat benda ni boleh ke tak ni? Halal ke, haram ke, boleh ke tak? So benda-benda macam tu lah. Jadi terima kasih banyak. Tajuk yang kita nak bawa hari ni tajuk yang mungkin orang dah biasa dengar, tapi kita nak pastikan setiap pendengar ni dapat satu input yang sangat-sangat berguna untuk mereka. Kita nak bawakan satu kes ataupun situasi yang mana mungkin mereka pertama kali dengar. Macam contoh situasi saya bagi tahu tadi, 50 tahun baru selesai kes pusaka. Ada yang first time dengar. Jadi benda ni macam logik ke 50 tahun? Yes, dah masuk dalam paper sekalipun. Okay, jadi tajuk kita pada hari ini adalah pusaka, amanah ataupun fitnah. Pusaka, amanah ataupun fitnah. Jadi kita bawakan 2 orang panel kita pada hari ini dengan harapan dapat kupas, InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi soalan pertama saya kepada Puan Huda, dari sudut pandang syariah, macam mana kita nak anggap pusaka ni? Kita nak anggap dia sebagai satu amanah, satu tanggungjawab? Kalau ya, apa ada dalil ke yang mengatakan kita kena betul-betul bertanggungjawab terhadap pusaka tu sendiri? Siapa yang sepatutnya responsible ni? Okay, so
Sungguh menarik soalan tu. Betul, sebelum kita nak pergi lebih terperinci, sebenarnya kita kena tahu dulu apa itu pusaka tu sendiri. Macam mana timbulnya pusaka tu. Okay. Seperti yang kita tahu, harta pusaka ni dia hanya akan timbul apabila berlakunya kematian kepada pemilik harta. Maksudnya selagi kita hidup, dia tak jadilah harta pusaka. Kenapa saya datangkan definisi? Sebab kebanyakan kita akan faham, contohlah kalau kita kata nak merancang kan, nanti dari sudut harta pusaka, sedangkan kita ni waktu hidup dia tak timbul tentang pusaka. Okay, so mestilah berlaku kematian tentang kalau kita nak ceritakan tentang pusaka. Okay, berkait dengan soalan Firdaus tadi berkenaan adakah ianya sebagai satu amanah, bagaimana kita nak jalankan tanggungjawab tu. Okay, kalau kita tengok sebenarnya dari sudut pusaka ni sendiri, memang Allah dah tetapkan. Okay, ada ayat dalam surah An-Nisa menyatakan tentang pembahagian faraid. Sebenarnya bila kita cerita pasal pusaka, dia akan menjurus ke arah bagaimana untuk kita uruskan tu mengikut pembahagian yang ditetapkan dalam Al-Quran. Bahagian perempuan, kalau seorang perempuan dapat berapa bahagian, kalau lelaki dapat berapa. So biasanya kita akan tahulah untuk bahagian perempuan ni dia akan dapat satu bahagian berbanding dengan bahagian lelaki. Lelaki dapat banyak. Jadi kat situ pun sebenarnya dah timbul amanah. Allah dah turunkan kepada kita. Amanah untuk bahagikan harta mengikut apa yang Allah tetapkan. Sebab apa? Yang terbaiknya adalah Allah tahu sebenarnya manusia ni susah untuk nak uruskan. Jadi Allah dah guide kita dalam ayat Al-Quran. Ada bahagian-bahagiannya. Jadi apabila berlaku kematian, maka kita perlulah ikut kepada apa yang Allah dah tetapkan bahagiannya. So kat situ sebenarnya timbul amanah yang perlu kita laksanakan. Sama ada dia sebenarnya setiap keluarga tu berbeza. Seperti yang kita tahulah, sebab tak semestinya contoh keluarga saya dengan keluarga Cik Nazri tak sama bila berlaku kematian pada kami. Berbeza dari sudut apa tu yang berbeza? Berbeza dari sudut ahli waris yang kami tinggalkan. So kat situ bermulanya bagaimana amanah tu nak dijalankan. Begitulah. Okay. Secara ringkas. Secara umumnya macam itulah. Faham? Jadi maksudnya tak ada alasan untuk orang tak faham bahawa harta pusaka ni dia datang dengan satu amanah dan tanggungjawab untuk dibahagikan mengikut hukum syarak. Betul. Dan saya pernah dengar juga dulu ada kes yang mana orang ni dia tak meninggal lagi tapi dah sibuk nak bahagikan harta. Orang tu cuma bedridden je, terbaring atas katil. Jadi sepatutnya harta tu kalau ikut definisi yang Puan Huda bagi, dia kena meninggal dulu. Betul. Tapi dia nak bahagikan sebelum orang tu meninggal. Tak boleh lah kan? Dia mungkin lah daripada cerita Cik Firdaus tu, mungkin keluarga tu menganggap itu adalah satu perancangan. Kita harap ni itu satu perancangan lah. Jangan dia nak agihkan awal-awal orang tu masih hidup lagi kan? Betul. Okay. So kita kembali kepada Encik Nazri pula lah. Yes, saya. Jadi bila saya dapat jawapan daripada Puan Huda tadi, dia kata harta pusaka ni adalah satu amanah yang memang Allah dah gariskan panduan tu dalam Al-Quran. Jadi kebanyakan, yalah, saya faham Encik Nazri pun dah 20 tahun dalam bidang perancangan harta pusaka ni. Mesti dah jumpa bermacam-macam ragam orang. Betul tak? Dah berjumpa bermacam-macam ragam orang. Dan saya yakin juga bila dah jumpa macam-macam orang ni, kita akan jumpa orang yang dianggap pusaka ni bukan amanah. Jadi apa yang biasanya jawapan diorang yang ataupun mindset diorang bila mereka ni kita cerita pasal tanggungjawab terhadap pusaka? Apa mindset yang biasa, yang common kita akan jumpa? Pertama sekali kita kena lihat kenapa perkara ni berlaku sebenarnya. Satu yang saya boleh rumuskan, yang pertamanya adalah dari sudut tanggungjawab seperti mana Puan Huda sebut tadi. Bila berlaku kematian kepada seseorang, adakah ahli waris yang ada pada ketika itu faham terhadap bahagian masing-masing dari sudut faraid? Sebab seperti mana Puan Huda sebut tadi, hukum faraid ni sebenarnya jelas yang Allah telah ceritakan di dalam surah An-Nisa. So dekat sini sebenarnya adakah ahli waris kita faham tentang bahagian masing-masing? Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka tahu ataupun tidak bagaimana proses pengurusan harta ini perlu dibuat, ke mana nak dituju, sama ada di pejabat
pejabat pusaka kecil di Mahkamah Tinggi Sivil ataupun perlu melantik mana-mana peguam ataupun syarikat amanah untuk menguruskan harta pusaka. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya, saya nampak mungkin soalan Firdaus tadi itu menjurus ke arah fitnah. Fitnah ni bermaksud, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah sebut dengan jelas harta dan juga anak pinak itu akan memberi fitnah kepada diri kita. Fitnah ni bermaksud apa? Fitnah ni adalah ujian kepada kita. So kalau kita diberikan harta juga adalah sebahagian daripada ujian. Bagaimana harta yang kita dapat itu tadi dibelanjakan mengikut haknya, itu yang pertama. Dan yang keduanya, bagaimana kita memperoleh harta tersebut. Itu juga adalah ujian kepada kita sebagai pemilik harta. Dan adakah kita nak bahawa harta yang telah kita kumpul sepanjang hidup kita ini akan memberi fitnah juga kepada kita bila berlaku kematian. Sebagai contoh, jika waris-waris berbalah terhadap harta pusaka yang ditinggalkan, itu juga adalah sebahagian daripada fitnah kita. Mungkin orang nampak sebenarnya tak ada kesan kepada si mati pun, disebabkan si mati tu dah meninggal dunia. Dia meninggal, dah duduk dalam kubur dah. Betul. Dia tak memberi kesan kepada si mati sebabkan dia dah duduk dalam kubur. Tetapi kita kena lihat waris-waris bertelagah itu disebabkan apa? Disebabkan harta yang ditinggalkan. So dekat sini sebenarnya bagaimana kita boleh mendidik masyarakat kita tentang perancangan dan pengurusan harta pusaka. Sebab dalam Islam ada banyak instrumen-instrumen yang ada. Selain daripada wasiat, ada instrumen hibah, ada instrumen harta pencarian, wakaf dan amanah. So kita boleh sesuaikan hasrat yang kita ada pada ketika ini untuk kita mengagihkan harta-harta yang kita ada pada ketika kita hidup ini tadi. So bila berlaku kematian, waris-waris kita dah mudah. Dan juga pihak-pihak yang akan menguruskan harta pusaka juga akan memainkan peranan. Sebab waris-waris dia tak tahu ke mana dia nak uruskan. Mungkin dia rasa harta ni adalah harta yang ditinggalkan oleh mak dan ayah aku. Aku berkuasa penuh terhadap harta. Sebagai contoh, P.Ramlee pun dah keluarkan senario-senario yang ada dalam masyarakat Melayu ataupun masyarakat Islam kita. Bila berlaku kematian, abang yang sulung akan bertindak untuk menguruskan harta pusaka. So kalau kata abang sulung ini tak faham tentang hak, proses dan sebagainya, dia akan menyebabkan abang sulung dan waris-waris yang lain termakan hak orang lain. Sebab dekat sini dah jelas, bila kita sebut tentang harta pusaka, apabila pemilik harta itu telah meninggal dunia, semua waris yang berhak terhadap harta pusaka berhak terhadap harta tersebut mengikut bahagian masing-masing. So bagaimana waris-waris nak menuntut harta pusaka itu supaya pentadbiran harta pusaka itu boleh dibuat dengan baik, dengan mengikut lunas-lunas hukum syarak yang telah ditentukan dan dalam masa yang sama mengikut kepada peruntukan undang-undang yang sedia ada. So maksudnya bila kita ada harta ni, kita boleh buat apa yang kita nak, betul tak? Betul. Dan kita boleh orang akan kata macam kita nak divert, kita nak lari daripada hukum pusaka tu melalui dokumen-dokumen. Betul. Kalau Firdaus tanya saya sepanjang 20 tahun terlibat di dalam industri ini, di awal permulaan kami masuk dalam industri ini, sebenarnya memang kita nampak begitulah. Kadang-kadang ada pihak yang mengatakan bahawa untuk apa kita buat perancangan, disebabkan faraid itu dah ada. Betul, faraid itu dah ada. Tapi kita sedar ataupun tidak, pada ketika ini nilai harta pusaka terbeku daripada 70 bilion dan naik kepada 90 bilion. Jadi kalau faraid itu berfungsi sebaiknya oleh waris-waris, mengapa statistik harta terbeku ini mencapai angka 90 bilion? Itu yang pertama. Itu menjadi persoalan kepada kita. So, sebenarnya faraid itu dah cukup cemerlang, dah cukup cantik yang Allah turunkan. Tetapi sebagai pemilik harta, kita kena tengok bagaimana seseorang ataupun pemilik harta ini nak merancang kepada harta pusaka dia. Sebagai contohlah, saya selalu bagi analogi mudah. Contoh macam saya. Dalam situasi saya agak kritikal. Situasi faraid bila berlaku kematian kepada saya agak kritikal, memang sangat kritikal. Kerana apa? Kerana bila berlaku kematian kepada saya pada hari ini, saya akan meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak perempuan sahaja. Jadi saya tak ada waris-waris yang lain. Ayah saya dah lama meninggal dunia, pakcik saya pun tak ada. So tak ada waris asobah yang akan menghabiskan bahagian faraid. So bahagian faraid saya akan pergi kepada Baitul Mal. Baitul Mal yang akan menjadi sebahagian daripada waris faraid kita. Jadi, dalam situasi saya tahu bahawa rumah yang saya beli pada ketika ini yang memang saya nak berikan kepada isteri dan anak-anak saya saja. Jadi, pada ketika saya hidup, saya kena merancang harta saya. So, saya ada 5 harta contohnya. Saya ada rumah, saya ada akaun bank, ada kenderaan dan sebagainya. Jadi, saya sebagai pemilik harta pada ketika saya hidup dan sihat ini, saya nak merancang harta saya supaya rumah ini saya nak berikan kepada isteri dan anak-anak saya. Tetapi dalam masa yang sama, saya tinggalkan juga dengan
dengan harta-harta yang lain. Sebagai contoh ada kenderaan, sebagai contoh ada akaun bank saya, ada akaun investment saya dan sebagainya, yang itu saya biarkan supaya faraid itu berjalan. So dekat sini, adakah kita menidakkan hukum faraid yang telah Allah turunkan? Tidak sebenarnya. Sebab selagi mana kita hidup, harta itu milik kita dan kita bebas untuk bertransaksi terhadap harta tersebut. So kita nak bagi kepada siapa pun bebas. Tetapi bila berlaku saja kematian, faraid akan datang secara automatik. Itu sebenarnya yang masyarakat kita kena faham tentang perancangan dan pengurusan harta pusaka. Sebab kadang-kadang orang kata kalau kita buat wasiat, kita buat hibah dan sebagainya, dia melari daripada hukum faraid. Macam mana kita nak lari daripada hukum faraid sedangkan pemilik harta tu masih hidup? Kan? So itu antara analogi yang saya nak bagilah kan. So mungkin dekat sini sebenarnya pendengar-pendengar atau penonton dekat luar boleh lihat bagaimana ayat-ayat ataupun statement-statement pihak-pihak yang mungkin tidak bertanggungjawab ini yang boleh menyebabkan masyarakat kita memandang kepada instrumen ataupun kaedah perancangan harta ini adalah nak lari daripada faraid. So itu adalah salah ataupun tidak betul sama sekali. Jelas. Sebab saya ada di dalam situasi, saya pernah nampak satu statement dia kata update faraid. Maksudnya dia nak kata faraid itu hukum yang macam jumud, ketinggalan zaman. So dia suruh update lah. Dan ada juga situasi yang mana saya nampak masyarakat kat luar sana dia salah faham mengenai konsep pengurusan harta ni. Dia assume kita ni nak lari daripada faraid, yang sebenarnya jauh tersasar lah apa yang dia faham tu. Mungkin kalau saya boleh tambah sikit Firdaus. Kalau orang kata buat perancangan harta ni nak lari pada faraid, sebagai contoh lah, hari ni kita dapat gaji kan. So adakah dengan gaji tu kita simpan terus tanpa kita nak, contohlah kita nak pergi solat Jumaat, biasanya kita akan masuk dalam tabung masjid dan sebagainya. So adakah dengan memberikan sumbangan kita kepada tabung masjid itu juga ada lari daripada faraid? Soalan saya lah. Kalau pihak-pihak itu mengatakan bahawa dengan membuat perancangan terhadap harta kita adalah lari daripada faraid, so seperti mana yang saya sebut tadi, ia adalah tidak betul dan salah sama sekali lah. So pemilik harta bebas untuk bertransaksi terhadap harta tersebut. Faham? Okay, Puan Huda, jadi bila kita cerita pasal nak merancang harta ni, maksudnya kita bebas buat apa-apa yang kita nak terhadap harta kita. Jadi sejauh mana dan apa dokumen yang biasanya kita dibenarkan untuk buat perancangan terhadap harta ni? Sebagai contoh, kita ada harta, kita dibenarkan, yang biasa tipikal orang tahu adalah kita boleh buat wasiat. Kan, mungkin ada instrumen-instrumen lain ataupun ada dokumen-dokumen lain yang sebenarnya wujud tapi orang tak tahu dekat luar sana. Mungkin Dr. Huda boleh explain sikit. Okay, so sebelum sebenarnya saya pergi kepada apa dokumen ataupun apa atau instrumen yang sebenarnya yang kita sesuai untuk kita buat, sebenarnya kalau di wasiah lah, kita cadangkan ataupun kita sarankan supaya kita tahu dulu siapa waris faraid yang akan kita tinggalkan. Kenapa penting untuk kita tahu? Sebab macam Cik Nazri kata tadi kan, bukan kita nak lari pada faraid, tapi sebelum kita nak rancang sebenarnya kita dah tengok dulu. Contoh berlaku kematian pada saya, so siapa yang akan saya tinggalkan? Suami, anak-anak. Okay, selepas kita dah tahu dah struktur faraid kita tu, okay, baru kita tengok apa harta yang kita ada. Kenapa kita kena tengok macam tu? Sebab ada harta kita yang sesuai kita dokumenkan, ada harta yang kita tak sesuai untuk dokumenkan. Tu bergantung balik pada family. Cuma itu asas dia yang perlu kita tahu. Sebab bukan kita hanya macam, contohlah kita ada rumah, kita ada akaun, terus kita kata ni nak buat hibah lah. Itu hanya cara kita ikut orang. Sebenarnya cara yang betul adalah kita tahu dulu siapa yang kita akan tinggalkan dari sudut waris faraid. Apa harta yang kita tinggalkan. Dari sudut instrumen yang kita boleh gunakan, sebenarnya banyak dalam Islam dah sediakan. Yang biasa kita dengar, macam Firdaus kata tadi, adalah wasiat. Cuma kita kena tengok, wasiat ni wasiat kepada siapa. Apa, sebab setiap instrumen ni dia ada rukun dia. Dan wasiat terlaksana waktu bila? Dia berlaku selepas kematian. Maksudnya sewaktu hidup, bebaslah untuk pewasiat tu nak wasiatkan apa sahaja harta yang ada. Cuma kita kena tengok kepada siapa yang diwasiatkan. Itu yang pertama dari sudut wasiat. Yang kedua, yang biasa kita dengar juga sekarang ni adalah hibah lah. Hibah ni adalah pemberian kasih sayang. Kita tengok biasanya lah di antara suami bagi hibah pada isteri, ataupun ibu ataupun bapa hibah pada anak. Itu instrumen yang memang sesuai lah digunakan ketika ini. Seperti yang Cik Nazri kata tadi, contoh rumah kan. Kita dah tahu dah rumah tu akan melibatkan pihak lain.
Adakah kita ni yang kita dah tahu, kita nak benarkan orang lain untuk macam halau ke jual rumah tu, sedangkan itulah rumah yang waris kita tinggal. Kalau yang dah dewasa tu, mungkinlah diorang panjang jugalah langkah ada rumah sendiri apa semua kan. Tapi bila melibatkan anak yang bawah 18 tahun. Sebab saya rasa ramai masyarakat sekarang usia muda dah beli rumah. So dah berfamily, ada anak kecil kan. Sebab sekarang pun kalau kita tengok kematian ni, dia tak mengikut usia. Kalau dulu kita kata yang makin berusia tu yang tu akan pergi dulu. Sekarang ni yang muda pun boleh ya. Jadi kat situ sebenarnya kita orang kata apa, kena bersedia terhadap apa sahaja yang berlaku. Kita pun tak tahu sekarang, macam kita okey kan, kita tak tahu keluar daripada sesi ni nanti, kita pun tak tahu umur kita masih panjang atau tidak. So maksudnya kita kena bersedia untuk tengok apa yang sesuai dalam keluarga kita. Cuma daripada sudut pandangan Islam, dokumen-dokumen ni tak ada masalah lah kalau kita nak buat. Contoh macam kita nak buat wasiat, ataupun kita nak buat hibah ataupun harta sepencarian. Dari sudut Islam, adakah benda ni dibenarkan? Dan sekiranya dibenarkan, ada syarat-syarat tertentu ke? Sebab ramai orang, contoh saya bagi contoh, dia nak buat wasiat sendiri je, dia tulis tangan. Adakah, faham tak, dia nak buat sendiri je, tulis sendiri, simpan bawah bantal. Boleh ke benda macam tu dibuat? Okey, dia dalam Islam memang dah sediakan yang tentang wasiat, tentang hibah. Tapi bila kita tengok pada keadaan semasa sekarang, sebenarnya dia perlu didokumenkan. Perlu didokumenkan. Kenapa saya kata perlu didokumenkan? Okey, yang pertama, bila kita cerita tentang wasiat, bila kita cerita tentang hibah, dia perlu kepada, kalau kata ada pertikaian ataupun untuk kita uruskan tu, perlu pergi kepada mahkamah syariah. Jadi kalau kita tak ada dokumen, kita just pergi pada mahkamah, maksudnya kita ikutlah prosedur mahkamah kan. Tapi kita kata, kita ada wasiat. Wasiat mulut lah. Wasiat mulut. Ataupun mungkin kata waktu dia berdua dengan arwah. Ni arwah ada wasiatkan pada saya. Tapi siapa yang menyaksikan tu? Sebab tu pentingnya dokumen. Bila kita pergi ke mahkamah, mahkamah tengok ada dokumen dan ada saksi. Maksudnya walaupun kita ada dokumen, dalam masa yang sama kita akan ada saksi juga. Sebab itu penting untuk membantu mahkamah untuk sahkan apa sahaja hibah ke wasiat yang telah kita buat. Sebab dalam situasi macam tu, dia ada probability untuk orang tu manipulate lah maksudnya. Betul. Kalau saya boleh tambah sikit apa yang Puan Huda sebut, sebenarnya betul. Sebab kalau kata contoh kita tengok orang dulu-dulu kan, buat wasiat, tulis macam Fido sebut tadi, buat wasiat, tulis, simpan dalam bantal. Hanya dia sahaja yang tahu. Tapi bila berlaku kematian, ataupun mungkinlah dengan pihak yang akan menerima wasiat sebagai contoh. So bila berlaku kematian, adakah waris-waris yang lain tahu tentang kewujudan tersebut, dan adakah waris-waris bersetuju? So sebenarnya ini juga adalah salah satu daripada faktor penyumbang kepada harta pusaka terbeku, disebabkan waris-waris bertelagah yang ini nak claim bahawa ini harta telah dihibahkan ataupun mungkin harta ini telah diwasiatkan dan sebagainya, tetapi waris-waris yang lain tak tahu tentang kewujudan tersebut. Ada kemungkinan waris-waris akan beranggapan ataupun punya perspektif bahawa engkau cuba nak bolut harta pusaka ni kan. Betul. So sebenarnya benda-benda ni atau perkara-perkara inilah sebenarnya yang menyumbang kepada harta pusaka terbeku, yang menyebabkan waris-waris kita macam lantaklah, aku malah nak kira, aku malah nak fikir tentang nak tuntut harta pencarian ataupun nak tuntut harta pusaka dan sebagainya. So dekat sinilah sebenarnya yang menyebabkan punca harta pusaka terbeku ni tadi, disebabkan membuat perancangan tanpa mengikut prosedur ataupun mengikut kepada peruntukan hukum syarak yang telah disediakan. Sebab untuk mengesahkan sesuatu dokumen di mahkamah syariah bukan satu proses yang mudah. Jika kita tak dapat mengemukakan bukti yang kukuh, ada kemungkinan dokumen yang kita buat secara bersendirian itu akan terbatal. Ada kemungkinan begitulah. Ini pandangan pribadi saya. Okay, faham. Jadi pendengar kat luar sana, nampak tak? Kita memang biasa dengar benda ni. Situasi yang mungkin parent kita ataupun adik-beradik kita ataupun mungkin pakcik-pakcik kita cakap, tak apalah, faraid kan ada, tak apalah, biar je lah, nanti pandai-pandailah waris uruskan. Tapi bila kita dengar apa yang dua panel ni cerita dengan saya, Puan Huda dan juga Encik Nazri, kita nampak situasi ni sebenarnya sangat-sangat kritikal tau. Sebab 70 bilion drastik naik jadi 90 bilion duit yang tak dapat dituntut, aset-aset yang tak dapat dituntut sebab masalah pusaka. Jadi isu ni bukan isu yang kecil lah untuk kita pandang remeh. Betul. Saya ada berkawan lah dengan beberapa orang yang daripada kaum yang berbeza, contohnya kaum Cina dan kaum India. Jadi kita nampak satu perspektif yang berbeza bila mereka melihat sudut pandang merancang harta ni. Sangat-sangat berbeza dari sudut awareness, dari sudut
kesediaan mereka untuk buat sangat-sangat berbeza. Rasa-rasa apa faktor yang menyumbang kepada benda ni? Mungkin Cik Nazri boleh respon? Mungkin pandangan peribadi saya lah. Apa yang saya nampak sebenarnya betul apa yang Firdaus sebut. Sebenarnya non-Muslim ni sebenarnya dia lebih mudah untuk proses pengurusan harta itu sendiri. Kerana mereka hanya terlibat dengan prosedur ataupun undang-undang sivil yang sedia ada. Akta-akta pembahagian yang telah diperkenalkan oleh kerajaan kita. Kemudian akta wasiat yang telah pun ada dan sebagainya. So sebenarnya akta-akta ini telah mengikat dan juga mempermudahkan urusan mereka untuk menuntut harta pusaka. Dan dalam masa yang sama, mereka nampak bahawa harta pusaka yang ditinggalkan oleh mungkin mak dan ayah dia dan sebagainya akan memberikan sumbangan yang signifikan kepada dia dan keluarga dia pula. Kerana daripada sumber harta pusaka ini juga dia akan menyebabkan ekonomi keluarga itu akan mula naik. Sebab kita tahu bahawa harta pusaka ni adalah satu bonus yang akan diterima oleh waris-waris. Yes, betul. So berbeza dengan kita orang Islam. Kita orang Islam ni, kita bila berlaku saja kematian, kita akan terkait dengan dua undang-undang. Yang pertama sekali adalah hukum syarak kita. Siapa warisan terlibat di dalam hukum faraid, itu kita kena kenal pasti dahulu. Dan yang keduanya, kita kena melalui undang-undang sivil ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh government kita. So dekat sini sebenarnya akan menjadi sedikit sebanyak penyumbang. Kerana waris-waris macam awal saya sebut tadi, waris-waris tak tahu ke mana nak menguruskan harta pusaka ni. Disebabkan harta yang ditinggalkan oleh arwah banyak macam ni, mungkin ada rumah, ada tanah dan sebagainya. So ke mana mereka nak uruskan? So mungkin nak lantik pihak-pihak yang berkepakaran untuk menguruskan harta pusaka. Mungkin ada kekangan dari sudut sumber kewangan. Mungkin contohlah, saya ambil situasi bila mana suami meninggal dunia, isteri suri rumah sepenuh masa, mungkin meninggalkan anak-anak bawah 18 tahun. Sedangkan pada ketika hidup suami ni tadi, isteri dan anak-anak bergantung harap kepada si suami untuk makan, tempat tinggal dan sebagainya. Tapi bila berlaku kematian kepada si suami, isteri ni dah hilang arah. Dah tak ada punca pendapatan dan sebagainya. So kalau nak menguruskan harta pusaka untuk melantik lagi pihak yang berkepakaran, dekat sini akan ada kos yang perlu dikeluarkan untuk melantik pihak-pihak kat sini. So dekat mana pula dia nak menggunakan wang tersebut untuk membayar pihak-pihak berkepakaran ni? Kalau nak menggunakan daripada harta pusaka, betul, dari sudut perundangan kita boleh gunakan kos pengurusan harta pusaka daripada harta pusaka. Tetapi harta pusaka tengah terbeku. So dekat sini macam mana nak buat? Macam mana nak tu? Ya, betul. Adakah dah sampai nak kena pinjam along? Ada kes yang kita dengar, kalau saya dah tak ada duit ni tapi saya nak juga tuntut harta pusaka. Perlu ke saya sampai pinjam along? Ada sampai tahap macam tu. Tetapi kita kena tengoklah bagaimana kita nak membantu, macam kami Dewasa Syah, macam mana kita nak membantu waris-waris ni tadi supaya harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati dapat diwariskan kepada waris-waris dengan mudah dan cepat. So dekat sini sebenarnya yang menyumbang lah. Berbalik kepada soalan Firdaus ni tadi, macam kita orang Islam, apa yang saya sebut, dia terkait dengan dua undang-undang. So dekat sinilah bagaimana waris-waris boleh bermuafakat untuk menguruskan harta pusaka apabila mereka masing-masing dah tahu bahagian faraid masing-masing. Dan yang keduanya, ke mana mereka nak tuju untuk menuntut harta pusaka ni. Jadi kalau dalam kes macam ni, untuk orang Islam, betulkah pemahaman saya kalau salah, orang Islam hanya dua sistem yang berbeza mereka kena handle, iaitu civil dan juga syariah. Tapi untuk orang bukan Islam hanya satu sahaja. Jadi dekat situ mungkin faktor yang beri kesan lah untuk mereka ni buat perancangan harta. Betul. Deal dengan dua sistem yang berbeza. Betul. Sebenarnya berbalik semula kepada situasi tadi, sebenarnya kita kena tengok kepada situasi setiap kes yang ada di hadapan kita lah. Ada kes yang mana dia tak perlu pun pergi sampai ke mahkamah syariah. Cukup selesai di pejabat pusaka kecil ataupun di mahkamah tinggi sivil. Tapi dalam banyak keadaan, jika waris bertelagah, tidak faham dan juga tidak tahu bahagian faraid masing-masing. Sebab kenapa? Sebenarnya penyumbang kepada waris-waris bertelagah ni sebenarnya mereka tak faham saja tentang bahagian masing-masing terhadap harta pusaka. Sebab biasanya akan nampak, minta maaf lah kepada abang-abang yang sulung ataupun kakak-kakak yang sulung kan. Biasanya orang-orang golongan-golongan ini merasakan mereka mendominasi harta pusaka. Mungkin apa saja yang mereka nak buat ataupun apa saja keputusan yang nak dibuat adalah diserahkan 100% kepada yang sulung. Ada family yang berfikiran begitu. Tetapi ianya berbalik semula kepada situasi. So kalau kata waris-waris semua
faham tentang hak masing-masing dan sebagainya, jadi kita boleh terus melalui proses undang-undang sivil yang telah ditetapkan. Sebab di pejabat pusaka kecil pun mereka akan kira balik bahagian faraid itu. So kalau kata ada yang tidak berpuas hati dan sebagainya, then kita kena balik semula kepada mahkamah syariah untuk dapatkan pengesahan waris faraid itu melalui sijil faraid dan sebagainya. Okay. Jadi kita paling asasnya untuk masyarakat kat luar sana kena tahu berapa bahagian faraid sekiranya dia pergi. Betul tak? Betul. Jadi kita nak kira macam mana tu? Dia calculation dia sebenarnya senang ke ataupun memang kena belajar betul-betul baru dapat kira tepat ke macam mana? Mungkin Puan Huda boleh explain sikit. Okay, dari sudut kita nak tahu tentang faraid ini, kalau dalam keadaan sekarang lah sebenarnya pelbagai pilihan. Kalau dulu kita kena pergi cari kelas, cari pengajian kan mana-mana untuk kita tahu okay, kalau berlaku contoh saya sendiri, anak perempuan, okay, berapa bahagian dapat. Maksudnya asas-asas tu semua kita kena carilah, pergi mana-mana masjid ataupun mana-mana badan yang menyediakan, boleh kirakan. Tapi kalau sekarang semuanya di hujung jari. Tapi Google je macam mana nak kira. So tentu dah akan adalah 2-3 platform yang sebenarnya memang dah ada sediakan bagaimana untuk kita. Itulah, cuma bila kita kira-kira tapi kita tak tahu nak ambil action apa pula lepas tu. Contoh kita kira kan, dapat banyak ni, tapi kita tak tahu apa action nak kena ambil. Kalau saya boleh tambah sikit berkenaan dengan ni kan, macam saya suka statement Firdaus tadi. Sebab betul, dah kira-kira faraid, okey kita tahu dah, okey bahagian faraid masing-masing. Katakan situasi si mati ni tadi meninggalkan sebuah kereta. Okey. Sepanjang saya terlibat dalam industri ni pun, saya tak pernah nampak geran kereta dalam satu-satu masa ada banyak nama. Biasanya kita akan jumpa satu nama saja. So adakah waris faham macam mana nak selesaikan kereta ni? Dengan waris ramai. Contohlah ada isteri, ada anak-anak yang melibatkan mungkin saudara kandung si mati dan sebagainya. So macam mana kita nak buat pendaftaran kepada kereta ni? Sedangkan dalam geran JPJ hanya hanya satu nama sahaja, sama ada tuan punya ataupun sebagai pentadbir ataupun melalui pentadbiran sahaja. So macam mana waris-waris nak menyelesaikan? Ini baru kita cerita pasal kereta. Kita belum cerita lagi tentang saham. Saham mungkin mudah lah untuk kita cairkan dan sebagainya. Tetapi kalau rumah, adakah dengan pengiraan faraid kita ini kita boleh terus pergi pejabat tanah, kita tunjukkan kepada pejabat tanah, okey ini pengiraan faraid yang kami dah buat, kami dah confirm dengan ustaz ni kata betul pengiraan faraid ni. Jadi kita nak minta pejabat tanah untuk turun milik kepada penama-penama ni. Adakah dibenarkan begitu? So dia balik semula kepada proses undang-undang dan sebagainya lah. So macam mana nak memahamkan, dekat sini sebenarnya cabaran lah kepada kita pemain industri ni untuk memahamkan masyarakat kita tentang pengurusan harta pusaka pula. Jadi tak cukup lah dengan tahu berapa bahagian masing-masing. Betul. Dia kena datang dengan apa advice. Betul. Selepas tu. Betul. Sebab faraid memang dah ada dah. Allah cerita jelas dalam surah An-Nisa. Tak ada satu pun bahagian yang tertinggal. Kan? Sebab itu adalah satu-satunya hukum yang betul-betul lengkap. Komplit di dalam Al-Quran. Tetapi bila berlaku kematian, faraid itu tak datang dengan sendiri. Apa yang kena buat? Waris-waris lah yang kena datang cari faraid tu. Dekat mana faraid ni ada, berapa bahagian dan sebagainya. Kalau kata faraid ni, contohlah bila berlaku kematian, faraid datang ketuk pintu, okey kami faraid, kami nak selesai kata pusaka mudah. So sebenarnya benda tu tak berlaku. So apa yang kena buat? Waris-waris lah kena cari faraid itu, tu yang pertama. Yang keduanya, bagaimana pula nak menuntut harta pusaka? Kat mana nak menguruskan harta pusaka? Siapa pihak yang nak dilantik menguruskan harta pusaka? Wallahualam. Dari sudut Puan Huda sendiri, mungkin bagi setengah non-Muslim, mereka menganggap hukum faraid ini sebagai satu perkara yang menyusahkan ataupun halangan untuk mereka mungkin convert, ataupun bagi mereka kenapalah orang Islam ada faraid ni, menyusahkan. Mungkin Puan Huda ada sikit pandangan berbeza. Okay, kalau ikut pandangan peribadi saya lah, dia sebenarnya faraid ni memang yang Allah dah tetapkan tu supaya jadi panduan kepada kita. Sebab kiranya semasa hidup, kalau kita tak buat apa-apa, berlaku kematian, itulah yang Allah dah susun pada kita. Okay, perlu ikut macam ni. Tapi waktu kita hidup, sebab tu kita sendiri sebenarnya perlu ada inisiatif untuk mencari ilmu tu. Maksudnya kita dah tahu tentang faraid tadi. Dari sudut soalan Firdaus kan, okay, selepas kita dah tahu bahagian faraid, so apa next kita punya tindakan yang perlu dibuat? So kat situ sebenarnya dia menyebabkan orang yang tak faham sebenarnya nampak faraid ni menyusahkan, faraid ni tak adil. Sebenarnya kita ni sebenarnya yang melaksanakan, yang
yang kita kaitkan dengan amanah tadi tu. Allah dah amanahkan kita supaya kita susun ataupun kita belajar macam mana untuk kita uruskan apa yang Allah dah tetapkan tu dengan sebaiknya. Dan sebenarnya faraid ni bukan perkara yang menyusahkan, tapi ianya satu yang Allah sediakan dah memang untuk membantu masyarakat ataupun waris-waris yang tinggal. Kita katalah ambil satu contoh melibatkan anak bawah 18. Okey, kalau kita tengok yang atas 18 tak ada masalah. Masing-masing dah boleh manage, boleh cari kerja apa semua kan. Okey, bila melibatkan bawah 18, siapa yang nak uruskan bahagian faraid bagi yang bawah 18? Sebab diorang walaupun diorang kata kanak-kanak apa kan, tapi diorang ada bahagian diorang. Tetap ada bahagian. Cuma kena siapa yang responsible. Betul. Siapa yang perlu uruskan. Tapi kebanyakan masyarakat akan tengok ada yang pecah amanah. Ada yang tak amanah untuk uruskan harta. Itu jadi fitnah tu. Itu jadi fitnah. Jadi fitnah. Betul. Sebab orang yang melaksanakan tu tak amanah dengan apa yang Allah dah susun cantik. Melainkan kalau yang dah memang sediakan mungkin hibah, mungkin wasiat. Kat situ dah memang waris-waris akan ikutlah apa sahaja instrumen yang telah dibuat. Tapi bagi mana-mana harta yang tak sempat dibuat perancangan dan melibatkan pula waris di bawah 18, kat situ yang akan nampak orang nampak, ni dia tak amanah ni nak uruskan ni. Dia makan duit harta anak yatim ni. Lagi satu tentang wasiat ni, ramai juga yang salah faham. Wasiat ni orang ingat untuk diberikan kepada waris sendiri, kan? Betul. Tapi sebenarnya dia kepada bukan waris, betul tak? Ya, wasiat sebenarnya adalah yang sepatutnya adalah diberikan kepada bukan waris. Sebab tu kalau kata kita ada anak angkat ke, ataupun mungkin kita nak panjangkan kita punya orang kata apa, pahala, kita dah wasiatkan mungkin 1/3 daripada keseluruhan harta kita tu kita nak bagi kepada mungkin rumah anak yatim, ataupun bagi kepada masjid. Itu penting, ataupun kegunaan wasiat 1/3 tu. Bukan kita kata okey, sebab biasa yang kita dengar dalam drama ke apa kan, okey, ni ayah wasiatkan untuk Along, untuk Angah. Itu yang biasa kita tengok. Tapi hakikatnya kalau ikut yang sebenarnya bukanlah sedemikian. Jadi bila jadi macam tu, apa status? Okey, kalau dah maksudnya dah wasiatkan kepada waris, okey, dia sebenarnya kalau ikut sebenarnya memang tak boleh. Tapi dia bergantung balik kepada waris tu sendiri, sama ada bersetuju ataupun tidak dengan wasiat tu. Kebiasaannya memang tak akan setuju lah, sebab okey, ayah bagi katalah sebiji rumah yang nilai mungkin 2 juta dekat Abang Sulong. Adik ni mungkin dapat kereta je yang mungkin berapa nilai dia. So confirm lah, biasanya memang tak akan setuju. Maksudnya ada salah seorang yang kena melepaskan tapi dia tak reda. So bila tak reda tak boleh. Dia bila jadi macam tu, dia berbalik semula kepada apa yang Allah dah tetapkan, yang dah amanah kepada kita tadi tu adalah bahagian faraid. Itu yang seadilnya. Okey, tapi orang akan nampak, kenapa bahagian perempuan sikit? Kenapa bahagian lelaki banyak? Kat situ pun ada juga fitnah je tu. Apa jawapannya? Okey, kalau kat situ sebenarnya dia berbalik kepada tanggungjawab. Sebab seorang lelaki dapat bahagian lebih daripada bahagian faraid itu sebenarnya adalah untuk dijalankan amanah. Ada tanggungjawab yang perlu dipikul. Contohnya dari sudut bagi nafkah. Sebab yang tinggal ni yang tak mampu, perempuan yang tak berdaya. Okay, kita katalah yang bawah 18 ataupun isteri tadi tu kan. Okay, yang melibatkan mungkinlah kata anak lelaki. Contohlah, ini saya ambil contoh yang mudah untuk masyarakat faham. Katalah yang waris yang ditinggalkan isteri, lepas tu ada anak lelaki, ada anak perempuan. So kalau ikutkan dalam bahagian faraid itu, penghabisan dia ataupun baki tu akan dapat pada semua anak lelaki. So anak lelaki tu bukan dapat, aku dapat banyak ni. Bukan hanya semata dapat tu, tapi dia dapat dengan tanggungjawab. Sepatutnya dia kena jaga ibu dia, kena jaga adiknya. Sebab kita tengok kat situ, sama ada yang melaksana yang dapat tu, dia laksanakan tak tanggungjawab tu. Sebab dia bukan dapat, dapat terus senyap. Tinggallah adik dia, tinggallah mak dia tu macam tu je, hiduplah sendiri. Itu mungkin ada dalam masyarakat macam tu. Tapi sebenarnya itulah yang menyebabkan timbul fitnah. Sebab yang terima tu, dia tak amanah dengan apa yang dia dapat. Dia dapat lebih. Bukan dia, aku dah dapat dah lah, kau tinggal lah. Sedangkan itu ibu yang perlu dia, orang kata, jaga sampai akhir hayat ibu dia tu. Walaupun ibu dia tu mungkinlah dia kata, ibu aku bekerja, so tak perlu jaga. Itu kadang-kadang ada mindset macam tu kan. Tapi sebenarnya kita tak faham. Setiap apa yang Allah dah tetapkan pada kita, setiap apa yang Allah dah bagi kepada kita, dia bukan datang Allah bagi tu, nak habis dah teruskan. Tak, dia datang dengan tanggungjawab. Sebab itulah sebenarnya
kenapa bahagian lelaki dapat lebih, sebab dia datang dengan tanggungjawab untuk elakkan fitnah tu. Sebenarnya mungkinlah yang mana kita sedar, yang tahu tu, kita jalankanlah tanggungjawab tu supaya kita dapat mengurangkan. Kita nak menghapuskan tu mungkinlah susah, tapi kita mengurangkan stigma orang-orang ataupun macam non-Muslim ke, ataupun orang yang tak mendalami tentang faraid ni, yang mengatakan faraid ni satu yang menyusahkan, satu yang tidak adil. Macam itulah. Faham. Jadi kalau kita kata macam tu, sepatutnya orang Islam tu sendiri yang sepatutnya kena faham. Betul. Sebab dia adalah orang kata ambassador. Yalah, bila Betul. kita menganut agama Islam, kita sebagai orang Islam, orang Muslim, orang yang beragama Islam, jadi sepatutnya kita yang memperkenalkan atau menyampaikan kepada orang bukan Islam dan Muslim betapa hebatnya hukum faraid itu sendiri. Kan? Yang kita pula yang pergi condemn, dan kita pula pergi sampaikan benda yang salah. Betul. Jadi bila dah orang pun jadi rasa macam ada satu perspektif yang buruk terhadap faraid, dia jadi tak best lah, satu benda yang salah lah. Betul. Tapi kalau satu soalan kepada Cik Nazri, bila kita cerita pasal perancangan harta, ni faraid dekat sini, kita cerita pasal perancangan harta, sejauh mana bila kita merancang harta ni betul-betul mampu mengelakkan pertelingkahan di antara waris? Okey, betul Firdaus. Sebab kalau kita tengok sebenarnya balik semula kepada penyumbang harta pusaka terbeku, salah satunya adalah disebabkan waris-waris bertelagah untuk merebut harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. So sebenarnya macam awal tadi saya sebut, dalam Islam ni, macam Puan Huda pun ada sebut tadi, dalam Islam ni ada banyak instrumen untuk perancangan harta. So sebenarnya dengan adanya dokumen-dokumen perancangan harta, saya ambil mudahnya adalah dokumen hibah lah. Okay, sebagai contoh lah, saya ada handphone, saya hibahkan kepada Firdaus. Terima kasih. Okay, so dalam masa yang sama, Firdaus lepas selesai akad hibah dan sebagainya, kemudian Firdaus membenarkan kepada saya semula untuk terus menggunakan. Dalam keadaan hukum dari sudut akad hibah dan sebagainya, rukun-rukun hibah ni tadi telah pun dilengkapkan. So dekat sini sebenarnya Firdaus sebagai orang yang pihak yang menerima hibah ni dah tahu dah sebenarnya handphone ni dah jadi hak milik Firdaus. Tetapi Firdaus membenarkan kepada saya untuk saya menggunakan. Jadi bila berlaku kematian kepada saya, sebenarnya bila Firdaus dah terima hibah, adakah Firdaus biarkan sahaja harta hibah ni tadi terus digunakan ataupun diagihkan kepada waris-waris saya, sedangkan saya dah hibahkan kepada Firdaus? Soalan saya. Tak. Mestilah Firdaus akan terus menuntut, betul tak? So dengan adanya dokumen ini tadi, sebenarnya dia akan memudahkan proses tuntutan ataupun proses untuk membentangkan fakta kepada waris-waris. Sebagai contoh, bila kita sebut tentang hibah, bidang kuasa mahkamah syariah akan berkuat kuasa terhadap itu. Bila kita sebut tentang hibah, di dalam Federal Constitution pun menyatakan bahawa di bidang kuasa mahkamah syariah. Jadi bila pihak-pihak yang dah tahu bahawa dia ni adalah sebagai penerima hibah, bila berlaku kematian, pasti mereka akan buat tuntutan kepada harta yang telah dihibahkan. So dekat sini sebenarnya dia boleh meminimalkan untuk statistik harta pusaka terbeku ini terus meningkat. Tetapi kalau kata nak tanya saya, nak menghilangkan ataupun nak menghapuskan jumlah harta pusaka terbeku ni, pada pandangan saya mungkin tidak munasabah lah. Tak munasabah lah kan. Tetapi sekurang-kurangnya kita ada jalan ataupun kita ada kaedah bagaimana dengan adanya instrumen-instrumen dalam Islam ini tadi membantu mengurangkan ataupun membantu mempercepatkan proses tuntutan harta pusaka. Sebab bila kita dah hibahkan, kita dah menentukan siapa orang yang menerima. Walaupun waris-waris membantah dan sebagainya, tetapi dengan adanya dokumen yang dibuat secara proper, mengikut kepada hukum syarak dan juga undang-undang, maka dekat situ sebenarnya dia lebih mempermudahkan urusan daripada kita nak berbalah, bergaduh sesama waris, tapi dalam masa yang sama tak ada dokumen nak membuktikan bahawa telah berlakunya hibah, telah berlakunya wasiat dan sebagainya. So dekat sini sebenarnya berbalik kepada soalan Firdaus, saya nampak secara peribadi dalam tempoh 20 tahun ni, dengan adanya dokumen perancangan, sebenarnya dia membantu untuk waris-waris terus menuntut harta pusaka, dan dalam masa yang sama jumlah harta pusaka itu mungkin sedikit sebanyak membantu untuk dikurangkan, insyaAllah. Meminimumkan konflik, ya betul. Konflik yang orang kata tu lah tadi, kes wasiat mulut kan. Betul. Lepas tu yalah main cakap je, betul. Lepas tu main claim. Betul. So benda-benda macam tu lah yang kita nak elakkan. Tapi still ramai yang masih tak faham. Tapi ada juga saya rasa lah situasi yang mungkin Cik Nazri pernah jumpa juga. Situasi macam bila dia sekarang ni cakap lain, dia dah meninggal cakap lain pula. Okay.
Sebenarnya memang ada pun situasi sebab sepanjang 20 tahun kita beroperasi di WhatsApp Shop, sebenarnya pelbagai situasi yang kita pernah jumpa lah. Termasuk juga situasi yang Firdaus sebutkan tadi, kan? Sebab apa yang telah diperkenalkan oleh WhatsApp Shop, sebenarnya bila berlaku saja kematian, kita dah janji lah kepada pelanggan-pelanggan kita, bila berlaku saja kematian, inform saja kematian itu kepada WhatsApp Shop. WhatsApp Shop akan minta waris ni tadi berkumpul, tentukan tarikh perjumpaan dan di mana sahaja di dalam Malaysia ni yang rasa bersesuaian dengan waris-waris. So ini dipanggil dan kita akan memberikan satu sesi dipanggil sebagai khutbah pusaka. Dalam sesi khutbah pusaka ni kita akan menerangkan tentang hukum, kita akan terangkan tentang proses undang-undang yang terlibat yang perlu dilalui oleh kesemua waris untuk menuntut harta pusaka. Nak relatekan dengan soalan situasi yang Firdaus mention tadi, sebenarnya memang ada berlaku. Sebab masa sesi khutbah pusaka tu saya turun dengan tim saya, kita buatlah sesi khutbah pusaka dan sebagainya, dan kita ceritakan si mati ni pada ketika hidup dia telah buat dokumen hibah, dihibahkan kepada anak-anak dan sebagainya. Jadi kita tanya kepada kesemua waris-waris yang terlibat, sebab dalam situasi ni si mati dia meninggalkan seorang suami baru. Sebab suami lama dia bercerai hidup. Kemudian dalam masa yang sama dia tinggalkan 4 orang anak, 2 lelaki 2 perempuan. So dekat sini sebenarnya waris-waris faraid yang terlibat adalah suami dan juga 4 orang anak ni tadilah. So dalam situasi ni bila si suami ni tidak tahu tentang kewujudan hibah, yang mana si isteri ni tadi telah pun menghibahkan harta kepada anak-anak sahaja. Jadi bila sisi khutbah pusaka kita cerita tentang bahagian faraid masing-masing dan sebagainya, dan suami ni tadi dia ada mentaliti bahawa aku ada bahagian faraid dekat sini. Tetapi bila kita cerita pula tentang hibah, dia kata alamak aku dah tak ada pula bahagian faraid. So harta rumah ni dah jadi, kalau ikutkan si suami tu dapat berapa? Kalau ikut kepada suami ada anak, dia akan dapat 1/4. 1/4. Yes, 1/4. 1/4 quarter. Betul, 1/4. So balance ni tadi akan pergi kepada anak-anak lah. 3/4 dia akan pergi kepada anak-anak, yang mana 2 bahagian akan pergi kepada lelaki, 1 bahagian akan pergi kepada perempuan. So dalam situasi ni, masa sesi khutbah pusaka depan kami, okey lah, suami ni kata tak apalah, disebabkan isteri dia dah hibahkan kepada anak-anak, dan okey lah, saya ikut sahaja keputusan semua orang. Itu pada ketika itu. Selang 2 minggu bila kita dah mulakan proses, dah kumpulkan dokumen, nak filekan permohonan dan sebagainya, datang satu surat lawyer menyatakan bahawa saya tidak bersetuju dengan hibah dan minta penerima hibah sahkan bahawa hibah ini sah dari sudut hukum syarak. So dekat sini sebenarnya, apa yang saya nak kaitkan dengan cerita ni tadi, sebenarnya walaupun ada dokumen, bantahan itu tetap juga boleh dibuat. Tetapi dalam masa yang sama kita boleh meminimalkan. Bayangkan kalau dalam situasi itu tadi tak ada dokumen, tak ada pembuktian dari sudut cakap mulut sahaja dan sebagainya. So macam mana kita nak sahkan ke mahkamah syariah? Macam mana kita nak buktikan kepada mahkamah syariah bahawa hibah itu telah berlaku? So dekat sini sebenarnya ada kekangan-kekangan. Walaupun dalam situasi yang saya ceritakan tadi ada dokumen dan sebagainya, so proses dekat mahkamah tinggi syariah tu berjalan dengan lancar. So tak adalah kes asyik tunda dan sebagainya kan, disebabkan nak hujah dan sebagainya. So ada dokumen, kita buktikan kepada mahkamah bahawa hibah itu telah berlaku berdasarkan kepada dokumen pengisytiharan hibah yang dibuat. So kalau tak ada dokumen macam mana? So waris mesti akan terus bertelaga. Kat situ juga ada dia relate dengan tajuk kita hari ni. Pusaka tu amanah ataupun fitnah. Betul. Kalau ditinggalkan dengan sekadar tanpa perancangan yang rapi, dia jadi fitnah, pergaduhan antara seorang bapa dan juga anak-anak. Betul. Tapi bila ditinggalkan dengan cukup dokumentasi, ikut lunas syarak, perundangan semua settle, jadi okey lah, semua berjalan lancar lah. Betul, sebab dalam situasi tadi kebanyakan masyarakat kita dia merasakan aku ada anak lelaki, so tak ada masalah. Disebabkan waris-waris ataupun hukum faraid itu akan berlegar di kalangan waris-waris itu saja. Macam situasi yang saya ceritakan tadi, walaupun ini suami baru kepada si mati ini tadi, dia tetap juga ada bahagian faraid. So dekat sini sebenarnya walaupun ada anak lelaki, kes pusaka itu bukan mudah untuk diselesaikan. Disebabkan waris-waris ni sebenarnya dipengaruhi emosi dan kehendak masing-masing. Itu yang saya boleh simpulkan sebenarnya. So bila emosi dah menguasai diri, agak sukarlah sebenarnya untuk kita nak menguruskan, nak berbincang dan sebagainya. Jadi terpaksalah menggunakan peruntukan undang-undang yang sedia ada untuk menuntut harta pusaka. Biar undang-undang yang menentukan siapa yang betul. Siapa yang salah. Cuma dari satu sudut, macam mana kita nak normalisekan merancang harta ni supaya kita tak nampak macam, okey, contoh bila kita suruh parent buat wasiat, mak ayah ni dia rasa macam
kau nak harta Aku mati ke? kau nak aku mati ke? Ya. Kita tak nak macam tu. Tapi kita nak normalize kan supaya benda ni tak jadi isu. Kita tak nak 90 bilion jadi 120 bilion lagi. Betul. Kita tak nak jadi isu pergaduhan pusaka. Cerita pasal pusaka je kita Betul. orang Islam. Jadi kita nak elakkan. Macam mana? Mungkin ada pandangan sikit nak bagi normalize kan merancang harta bermula sekarang. Okay, kalau pandangan saya lah, dia berdasarkan soalan Firdaus tu, dia untuk kita nak normalize tu, dia sebenarnya setiap keluarga tu, kalau pandangan saya, mesti ada seorang yang ada peranan ataupun dia, orang kata apa, try untuk bagi educate kepada ahli keluarga. Kenapa saya kata macam tu? Dia mesti, kalau kita tengok, okay, dalam sesuatu karya tu mesti ada yang belajar fardu ain apa semua kan. So sama juga berkaitan dengan tentang harta pusaka ni, tentang faraid, tentang perancangan. Kalau boleh dalam setiap keluarga tu ada seorang yang ada pergi cari knowledge tu dan bawa dalam keluarga. Kenapa saya kata macam tu? Sebab untuk kita nak terus bagi Ana ni buat perancangan, oh memang tak lah. Confirm. Memang akan kata, kau ni kenapa nak doakan mak ayam nak mati ke? Tu stigma biasa yang kita akan dengar. Ataupun mungkin kalau berlaku kematian, kita kata, okay, ni kita kena uruskan ni. Lepas tu dia kata, tu tanah semerah. Kan biasa macam tu kan. Orang baru meninggal, kubur semerah lagi. Tunggu tanah kubur dah bertukar jadi biru dulu kot. Baru betul. urus. Bila nak bertukar jadi biru. Tapi nak sampai orang kata apa tahap yang kita nak sedar semua tu, dia bermula dengan keluarga kecil kita tu sebenarnya. Okay, kalau kata melibatkan anak-anak kecil lagi kan. So peranan suami isteri tu lah pergi cari tentang ilmu tu. Sebab sekarang semuanya mudah Firdaus kan. Tapi kadang-kadang itulah suami ataupun orang kata ketua keluarga ni kadang-kadang dia ego. Aku lambat lagi nak pergi ni kan. Isteri dah pujuk dah ni. Buatlah ni. Biarlah dulu. InsyaAllah semua settle ni. Okay ni. Dia tak tahu sebenarnya apa macam-macam boleh jadi. Bila-bila masa je boleh. Dia tiba-tiba dilanggar. Betul. So meninggal. Isteri tak tahu dia ada hutang sana sini. Betul. Ataupun dia mungkin ada aset yang ataupun dia melambur saham, CDS account. Isteri tak tahu apa-apa ni. Macam mana nak buat kan? So kalau setiap keluarga nak kena tahu, panjang perjalanan tu untuk educate tu. Sebab kalau kita tengok pada situasi sekarang Pak Firdaus, Puan Huda, dalam paper, dalam media masa pada ketika ini, kita selalu dihidangkan dengan kisah-kisah suami isteri meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Contohnya dalam situasi sekarang ni banyak trend kan, beli motor besar, pergi ride sampai ke Thailand dan sebagainya. So berlaku kematian dekat situ dan sebagainya. Ada nada juga yang suami isteri nak pergi kerja, naik motor bersama-sama, kemudian na'udzubillah aksiden meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang bawah umur. So dekat sini sebenarnya kita nampak bahawa bukan trend lah, tapi dalam situasi sekarang saya nampak sebenarnya syarat mati itu bukan tua. Satu. Yang keduanya, pemilik-pemilik harta, golongan-golongan muda ni yang masih lagi anak-anak bawah 18 tahun, yang berumur 20-an, 30-an, 40-an ni tadi sebenarnya kritikal kepada perancangan dan pengurusan harta pusaka. Sebab bayangkan dalam situasi suami isteri keluar bekerja, anak-anak masih lagi bawah umur 18 tahun, na'udzubillah berlaku kematian, aksiden, meninggal dunia. Siapa nak uruskan harta pusaka ni? Itu juga menjadi persoalan, kan? So kalau kata pakcik lah nak ambil tanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka, akan ada pula waris-waris yang lain kata, kenapa kau sibuk-sibuk nak uruskan pusaka abang kakak yang dah meninggal dunia ni? Nak harta lah tu. Satu. Yang keduanya, contohlah dalam situasi katakan suami isteri meninggal, anak-anak bawah umur, tinggalkan ibu dan ayah. Dan mungkin ibu dan ayah ni pun dah uzur. Takkan nak turun naik untuk menuntut harta pusaka. Dan sebab proses pengurusan harta pusaka ni, dia melalui proses perundangan. Yang mana proses ini agak rumit. Dan kita tak boleh salah langkah. Setiap form ataupun dokumen yang kita nak isi, kita nak tanda tangan, mestilah dokumen yang betul mengikut kepada lunas undang-undang. So adakah kita nak susahkan lagi ibu dan ayah kita pada ketika ini dah membesarkan kita, kemudian kita mati, kita nak susahkan lagi dengan harta yang kita tinggalkan? Tujuan untuk menuntut ni, atuk dengan nenek ni mungkin nak tuntut bagi pihak cucu, tetapi dia pula terpaksa untuk masuk dalam proses itu. So adakah kita tergamak lagi nak orang kata apa, nak membiarkan situasi-situasi yang begitu pula kepada ibu dan ayah kita? Betul. Dengar tu nasihat daripada dua orang pakar yang menguruskan harta pusaka selama lebih 20 tahun. Jadi macam saya cakap lah, nak normalisekan benda ni mungkin ambil masa. Dan apa at least step kita di personal step yang kita boleh ambil? Kalau tanya saya, merancanglah melalui Jom Hibah. Betul.
So kalau mungkin ada yang pernah bagi nasihat dekat saya, at least sekurang-kurangnya keluarga tu mungkin kena inform isteri apa harta yang dia ada ataupun Okay, kadang-kadang betul, suami isteri ni biasanya mereka akan share apa sahaja yang mereka dah capai, apa sahaja yang mereka yang dah ada dan sebagainya. Contohnya biasa suami lah, saya ambil situasi saya sebagai suami kan. Dokumen-dokumen ni bila contoh kita beli rumah, kita beli aset dan sebagainya, dokumen-dokumen ni kita akan serahkan kepada isteri kita. Kebiasaannya begitu. Tetapi adakah kita pasti bahawa kita yang akan mati dulu berbanding isteri kita? Itu satu. Dekat mana dokumen-dokumen ni kita simpan? Sebab nak menuntut harta pusaka, kita kena pastikan dokumen-dokumen pembuktian harta ini diperolehi terlebih dahulu. Dekat mana dokumen perjanjian jual belinya, dekat mana statement banknya, dekat mana geran keretanya dan sebagainya. So dokumen-dokumen ini kita kena pastikan bahawa kita simpan di tempat yang selamat. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah kita kena tahu dan kita kena memberitahu kepada waris kita yang kita percayai. Sebagai contoh dalam situasi saya memang percaya kepada isteri saya. Dan dalam masa yang sama, saya juga kena meletakkan kepercayaan ini kepada anak-anak saya. Dalam situasi saya, anak saya yang sulung dah berumur 14 tahun, tingkatan 2. Dan dia dah mula berfikir, dah mula matang dan sebagainya. So dalam situasi yang selain saya beritahu kepada isteri saya juga memberitahu kepada anak saya. So na'uzubillah, katakan contoh bila Allah panggil saya dan isteri balik, sekurang-kurangnya anak saya yang sulung ni tahu dekat mana dokumen-dokumen ni ada. Tetapi saya tak galakkan lah kalau cerita kepada anak-anak yang mungkin belum boleh berfikir dengan baik dan sebagainya. Kan ada kemungkinan kita bagi tahu, okay, kat sini dokumen rumah, dekat sini dokumen statement bank dan sebagainya. So dia ambil ini, dia bawa pergi sekolah, share pula dengan kawan-kawan. So itu pun akan menjadi masalah. Tapi kita kena pastikan individu yang kita percaya dan tahu untuk dekat mana kedudukan dokumen-dokumen kita yang penting. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah bagaimana kita nak merancang harta kita lah. Kan, harta yang kita ada, kita rancang pada ketika kita sihat dan hidup ni. Jangan dah tunggu dah uzur, dah terbaring, dah terlantar, baru kita nak merancang harta. So dekat sini sebenarnya dari sudut orang kata apa, instrumen-instrumen dalam syariah ni sebenarnya nak merancang harta mestilah dibuat di dalam keadaan sihat tubuh badan, waras akal fikiran. Kalau dah terbaring, dah terlantar, dari sudut hukum sebenarnya dia dah tak layak dah untuk membuat apa-apa perancangan terhadap harta. Kerana apa? Kerana dia telah mungkin dikategorikan sebagai maradul maut kat situ. So dekat sini sebenarnya bila buat dokumen hibah lah sebagai contoh dalam keadaan maradul maut, dokumen itu boleh dicabar. So dekat sini sebenarnya pemilik harta pada ketika dia sihat, dia rancanglah harta tersebut. Sebab kalau dia buat pada ketika dia dah sakit, sebenarnya kalau tanya saya, itulah kaedah untuk lari daripada faraid. Kan? Sebab kalau kata contohnya dia sakit, memang itulah. Kenapa dia buat perancangan? Sebab dia nak lari daripada faraid. Itulah salah sebenarnya. Tapi kalau dia buat perancangan pada ketika dia sihat, dia waras akal fikiran dan sebagainya, so pada ketika itu memang dia tak terfikir pun untuk mati. Cuma dia nak memastikan supaya harta yang dia ada, dia dah tentukan dah siapa orang yang akan menerima pada ketika hidup, bukan nak tunggu mati. Mungkin Puan Huda boleh explain sikit untuk pendengar-pendengar dekat luar sana untuk faham lagi konsep maradul maut ni tadi. Okay, so saya suka point Cik Nazri tadi kan. Bila dia dah sakit tu baru dia nak buat perancangan. Sebab dia apa? Dia fikir aku akan mati. So kat situ baru macam fikir ni harta nak bagi siapa. Waktu hidup dia nak lari lah maksudnya. Ya, waktu hidup sebenarnya mungkin dia dah tahu pun tentang perancangan ni. Sebab ada je orang macam tu. Kita pun dia wasiat sendiri semua sebenarnya ada je terima. Dah jumpa 3 tahun 4 tahun sebelum dia dah start tahu diagnose sakit ke apa, macam okay, saya nak buat perancangan. So kat situ sebenarnya dia baru rasa kesedaran tu baru timbul. Mungkin kita kata hidayah hanya baru sampai lah. Disebabkan dia dah sakit kan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok dari sudut perancangan ni, sebab kita kena wajibkan jugalah sebenarnya pada diri kita. Itulah salah satunya ada yang kita buat sesi podcast ni. Mungkin ada yang tak pernah dengar pun sesi-sesi podcast berkaitan dengan perancangan harta sebelum ni, tertengoklah kita punya sesi ni kan. So betapa pentingnya sebenarnya kita untuk merancang harta tu adalah disebabkan kita kena bersedia kepada keadaan yang mungkin kita tak sedia pun. Mungkin hari ni kita sihat, kita balik, kita masing-masing bekerja, balik office, tiba-tiba tak sihat. So kita tak tahu apa yang akan mendatang, sama ada selepas ni, esok, lusa. Jadi perlunya kepada kita merancang harta kita sesuaikan sama ada kita perlu buat hibah, kita perlu buat wasiat. Sebab apa? Allah dah tetapkan semua tu. Dan masing-masing ni dia berkaitan kenapa bila Cik Nazri kata nak buat tu perlu kepada sihat. Sebab setiap perancangan yang kita ada ni, contohlah hibah, dia ada rukun dia. Dia ada pemberi, ada penerima, apa harta kan. So kat situ kalau kita buat dalam keadaan sakit,
tu dah dikirakan maradul maut. Okey, bila kita cerita maradul maut, maksudnya kita buat sesuatu tu dalam keadaan kita dah fikir, aku akan mati, aku akan mati, aku akan Ni sakit ni macam mana ni? Demam. Dia kalau pengalaman kita di wasiah lah, ada je yang dia macam baru je diagnose kanser kan. So kalau kita tengok, sebab biasanya kita akan tengok lah, nak tengok orang ni macam mana, kita tengok report doktor, sihat, alhamdulillah. Okey, yang tu biasanya kita akan tengok keadaan dia boleh bercakap tak. Bila kita tanya, kadang-kadang nama anak dah tak ingat. So macam mana nak buat hibah dalam keadaan macam tu. Tapi ni mungkin anak-anak pula yang dapat kesedaran. Kita ada terima macam tu. Anak-anak kata, oh ni ayah dah sakit ni, ataupun mak dah sakit ni, kena buat ni. So kita akan tengok, adakah betul ibu dan ayah dia tu yang sakit tu masih lagi kenal dia, kenal anak-anak yang lain. Kalau ataupun dalam pasaan macam Alzheimer ataupun demensia. Demensia, dia yang tu dalam situasi macam tu, adakah dibenarkan untuk buat dokumen, apa-apa dokumen? Kalau di wasiah kita tak benarkan dalam keadaan macam tu, sebab walaupun separuh-separuh. sebab dia ada dalam situasi ni, kita ada terima waktu tu mungkin sekejap dia okey, macam sihat kan, kita tanya semua okey, nama semua tahu. Tiba-tiba waktu kita nak buat akad tu, dia dah macam siapa ni nak buat apa? Sebab tu kita kalau boleh elak daripada kalau buat pun nanti dekat mahkamah dia ada possibility untuk dicabar. Betul, sebab hakim memang akan teliti bila dalam keadaan macam ni. Dia akan memang tengok betul ke pemberi hibah ni masih sihat, waras akal fikiran, sakit ke tidak. Kalau didakwa, maksudnya mungkinlah ada yang dakwa pemberi hibah sakit kan. So mana laporan doktor? Betul ke laporan doktor tu menyatakan memang dia tahap kesihatan dia tu makin merosot? Sebab ada je yang kita terima kata sakit, maksudnya dia bagi tahu kita saya sakit apa semua. Kita tengok dari sudut personalitinya memang sihat, bekerja lagi. Dan bila kita tengok biasanya kalau dah sampai tahap macam tu, memang kita minta laporan doktor supaya kita nak tengok adakah, sebab yang betul-betul pakarnya adalah doktor tu kan. Maksudnya yang dari sudut perubatannya lah. Kita kata Allah tu yang tahu segalanya, tapi dari sudut perubatannya kita doktor lah yang sahkan dia ni fit ataupun tidak. Betul lah. Biasa kalau komen doktor kata dia makin sihat, insyaAllah yang tu kita biasanya benarkan lah. Sebab dalam keadaan memang dia pun menjalani kehidupan seperti biasa. Bukannya orang yang tolong jaga apa semua tu, tak. Maksudnya yang keadaan maradul maut ni betul-betul yang dah terlantar. Itu kebiasaannya lah yang terlantar, ataupun yang tadi yang lupa apa semua kan. Itu memang kita tak benarkan. Sebab memang itu dah menjurus kepada nak lari lah. Itu yang nak lari daripada faraid kan. Dia nak rancang harta waktu dia dah sakit. Jadi itulah maksudnya, perancangan harta ni memang tak lari daripada penyediaan dokumen, supaya kita nak elakkan masalah dokumentasi tu ada masalah di sudut perundangan. Tapi dari satu sudut juga, dokumen tu perlu disediakan seawal yang mungkin untuk elakkan masalah-masalah macam ni. Betul. Yang mungkin ramai pun tak tahu. Betul. Jadi kalau pendengar-pendengar kat luar sana mungkin ada planning untuk buat wasiat ke hibah ke, pastikan buat seawal yang mungkin, kerana bila kita dah ada penyakit-penyakit yang seperti yang disebutkan sebentar tadi, berkemungkinan besar kita tak boleh buat pun. Dan sekiranya buat, mungkin ada masalah di masa akan datang dari sudut perundangan. Jadi sangat-sangat jelas lah apa yang kita nak cerita pada hari ini. Harta tu dia akan jadi dua je. Sama ada jadi fitnah kepada kita, ataupun dia jadi satu perkara yang membawa kebaikan kepada kita. So kita yang sepatutnya pilih. Tapi tadi saya teringat satu perkara lah. Bila kita cerita pasal perancangan harta ni kan, wasiat is very common. Tapi sekarang satu trend yang tengah menaik adalah hibah. Terutamanya hibah harta lah. Orang nak buat hibah. Tapi masalah utama diorang sekarang adalah rumah tu masih lagi dalam hutang. Jadi dari sudut syariah, adakah benda ni dibenarkan? Mungkin ramai yang tertanya-tanya kat luar sana. Jadi saya mewakili masyarakat ni untuk bertanya kepada yang pakar, adakah dibenarkan dari sudut syarak? Okey, so sebenarnya kalau kita di wasiah, sebelum kita pasarkan hibah yang kira bercagar ni lah, kalau kita sebutkan istilahnya bercagar, sebenarnya kita dah ada satu kajian di antara wasiah dan juga UKM. Kat situ sebenarnya kita dapatan daripada kajian kita sebenarnya mendapati ada harta yang bercagar tu boleh dibuat hibah. Kerana apa? Kita lihat kepada pemilikan ataupun akad pembiayaan di antara kita ni peminjam dengan bank. Sebab dekat situ yang menunjukkan adakah kita ni harta yang kita pinjam tu, maksudnya rumah yang kita beli tu adalah terus jadi hak milik kita ataupun hak milik bank. So kat situ sebenarnya dibolehkan. Dan kita akan lihatlah apa akad pembiayaan di antara pembeli tadi tu dengan bank.
Bukanlah biasa ada je yang cakap itu tak jadi hak milik kita lagi. Mana boleh hibah? Itu soalan yang biasa orang tanya lah. Sebab yalah, bila kita cakap pasal nak buat rumah, nak buat hibah rumah, rumah tu kan bank yang punya, boleh ke nak bagi ni? Mungkin itulah, mungkin diorang ni memerlukan penjelasan supaya benda tu boleh dibuat ataupun tak kan. Tapi macam yang Puan cakap tadi, dibolehkan tapi mengikut dia punya terma dan syarat kontrak. Dia ada kontrak dia lah. Maksudnya pembiayaan tu kita akan tengok lah sama ada pembiayaan tu menunjukkan pemilikan. Saya ambil contoh, kalau mungkin lah masyarakat pun mungkin tak perasan tentang ni kan. Hingga macam saya pun dengan adik-adik saya diorang beli rumah, tanya tengok akad apa tu, sebab nak buat hibah kan, akad apa tu, sebab nak tengok boleh ke tidak. Sebab salah satu contohnya mungkin akad pinjaman tu menggunakan tawaruk. Tu dibenarkan. Kalau kita tengok dalam pinjaman tu tentang musyarakah tanah kisah, tu kat situ kita kena tengok, sebab pemilikan tu ada pemilikan bank, ada pemilikan kita, jadi bukan sepenuhnya milik kita. Kalau yang tawaruk tadi tu dah memang jelas mengatakan milik kita. Kita bayar je pada bank. Itu tak ada masalah. Itu salah satulah pembiayaan yang kita benarkan bila berkaitan dengan harta bercagar. Dia ada satu akta ataupun apa-apa yang mengatakan hibah ni secara asasnya boleh dibuat, hibah bercagar ni. Mungkin ada akta ke ataupun kalau dari sudut hibah ni sebenarnya buat masa sekarang lah, dia tak ada satu akta ataupun enactment yang khusus yang cerita tentang hibah. Boleh buat sedemikian hibah bercagar apa. Cuma kita pun ada panduan yang telah dikeluarkan oleh Fatwa Negeri Selangor. Fatwa Negeri Selangor. Yang menyatakan boleh dibuatkan hibah, hibah harta bercagar ni lah. Okey, dengan syarat adanya jaminan. Maksudnya adanya MRTT. Ataupun atau keizinan bank. Maksudnya kalau kita minta kebenaran daripada bank, kita bolehlah teruskan buat hibah tu. Dia salah satu lah, sama ada kalau dah ada takaful tu, so dah tak perlulah minta keizinan. Tapi kalau tak ada, kita perlu minta keizinan. Sebab dalam fatwa tu dinyatakan salah satu lah. Dia bukan dan. Kalau dan tu kita kena minta dua-dua. Dan kalau pengalaman kami pun di mahkamah, bila kita tengok lah kes-kes yang berkaitan harta bercagar, hakim still mendengar lah. Respon hakim tu biasanya kalau yang saya tengok, kebanyakannya hakim ni akan tanya dah dapat kebenaran daripada bank. Tu salah satulah selain daripada takaful. So lebih apa yang dah dinyatakan dalam fatwa tu memang dari sudut praktisnya yang biasanya hakim-hakim ni tanya, memang itulah. Dia nak tengok sebab daripada harta yang bercagar tadi tu ada kebenaran bank ataupun ada tak takaful yang cover. So kat situ dah menunjukkan sebenarnya harta tu dah sebenarnya milik kita. Tapi kalau dulu kita nak cerita tentang ni memang semua kata tak boleh ni, tak sah ni, hibah ni. Mungkin Cik Nazri kan pengalaman daripada awal penubuhan syarikat, kemudian macam mana tu trend orang melaksanakan dokumen hibah ni, makin menaik ke, kefahaman tu makin mudah nak disebarkan ke? Okey, kalau ikut pada situasi sebelum ni, WhatsApp ditubuhkan pada tahun 2004. Dan pada tahun 2004 tu sebenarnya kita memang aggressively educate masyarakat tentang instrumen-instrumen yang ada dalam Islam ini, especially kepada hibah lah. So bermaksud WhatsApp antara organisasi yang terawal memperkenalkan instrumen hibah kepada masyarakat. So di peringkat awal sebenarnya memang agak struggle juga pihak kami untuk mendidik masyarakat, sebab masyarakat tak terdedah dengan instrumen hibah ni. Yang mereka hanya tahu adalah tentang wasiat sahaja. Buat wasiat selesai masalah. Sebab tu kadang-kadang kita nampak ada billboard dekat tengah-tengah lebuh raya dan sebagainya, buat pula wasiat. Selesai masalah harta pusaka. Sebenarnya tak selesai masalah harta pusaka pun, sebab buat wasiat ni sebenarnya dia hanya menjadikan sebagai kunci saja untuk memulakan proses. Tetapi dari sudut hak dia balik semula kepada ahli waris. So kalau berbalik semula kepada trend di awal penubuhan WhatsApp, memang agak struggle juga untuk kita educate masyarakat dan sebagainya. Tetapi bila kita jumpa kepada bila kita lihat pada hari ini, sebenarnya masyarakat kita dah mula terdedah dengan terms ataupun perkataan yang dipanggil sebagai hibah. So sebenarnya agak mudah pada ketika ini untuk menerangkan, untuk explain kepada masyarakat tentang kepentingan hibah di dalam perancangan harta pusaka.
berbalik semula kepada apa yang Puan Huda sebut tentang hibah harta bercagar kan. Sebab awal tadi kita cerita tentang pasangan muda, pasangan yang pergi kerja, nauzubillah aksiden meninggal dunia, tinggalkan anak-anak bawah umur dan sebagainya. So sebenarnya kalau kita lihat masyarakat ataupun individu-individu yang berumur 45 tahun ke bawah, 50 tahun ke bawah, biasanya mereka memang akan membeli rumah dengan menggunakan kaedah pembiayaan bank. So kalau kata contohnya tak ada instrumen yang boleh secure, backup mereka untuk memastikan mereka boleh merancang harta dalam situasi mungkin pasangan suami isteri ni mungkin tak ada anak contohnya, tak direzekikan anak kandung dan sebagainya, tetapi ada ambil anak angkat yang mana dia memang sayang anak angkat ni tadi seperti mana anak kandung dia sendiri. So boleh menggunakan instrumen hibah harta bercagar yang diperkenalkan oleh Wasashop dan Sedania As-Salam. So dekat sini sebenarnya dia akan protect dari sudut harta itu tadi akan menjadi hak kepada anak angkat tersebut. Sebab kita tahu anak angkat bukan sebahagian daripada waris faraid. Walaupun kita sayang dia seperti anak kandung, kita memberikan segala-galanya seperti anak kandung, tetapi dari sudut hukum faraid, walaupun anak angkat ni tadi bernasabkan kepada ibu dan bapa angkat, ia ni tidak layak dari sudut hukum untuk mewarisi bahagian faraid. So dekat sini sebenarnya gila-gila lihat instrumen hibah harta bercagar ni sebenarnya adalah sangat penting sebenarnya untuk menjaga masalah masyarakat kita. Sebab betul, agak mustahil lah golongan-golongan muda ni nak beli rumah dengan cash dan sebagainya kan. Macam saya sendiri pun, Firdaus sendiri pun, Puan Huda sendiri pun sukar lah kita nak beli rumah dengan tunai kan. Biasanya kita akan ambil pembiayaan daripada pihak bank dan sebagainya. So dengan kaedah ini sebenarnya boleh mendidik masyarakat, terutamanya golongan-golongan muda, untuk menyediakan dokumen perancangan menggunakan kaedah hibah. Seperti mana yang Puan Huda sebut tadi, dalam Fatwa Negeri Selangor pun dengan jelas membenarkan untuk hibah dibuat secara harta bercagar ni tadi, insyaAllah. Jelas-jelas. Cumanya sebagai orang yang masyarakat yang berada di luar sana yang mungkin tidak berapa familiar dengan konsep pengurusan harta ni, mereka mungkin tak faham tau macam mana nak tengok kontrak. Jadi sepatutnya memang kena refer orang yang ahli lah, orang yang pakar, supaya apa yang mereka buat tu adalah berlandaskan hukum syarak dan dia tak buat mistake. Ya. Kalau pandai-pandai nak buat sendiri ni kan. Betul, sebab betul saya sangat setuju dengan Firdaus. Sebab ada je ramai je yang dekat luar sana yang mungkin kita minta pandangan daripada pihak-pihak ini tadi. Pihak-pihak ini mungkin mencadangkan sesuatu yang mungkin tidak bertepatan dengan hukum, tidak bertepatan dengan undang-undang dan sebagainya. So kepada masyarakat di luar sana, kalau nak lihat ataupun nak memulakan proses perancangan dan pengurusan harta pusaka, nak cek kontrak dan sebagainya, boleh berhubung dengan Sedania As-Salam ataupun Wasashop. Kita akan bantu tuan-tuan dan puan-puan untuk merancang harta pusaka, insyaAllah. Pesanan ikhlas daripada penaja. Jadi kita daripada Sedania As-Salam, kita baru bangunkan satu platform iaitu jomhibah.com. Jomhibah.com ni yang mana kita boleh buat hibah untuk harta, tak kisahlah bercagar ataupun tak bercagar, rumah dalam loan ataupun bebas loan, melalui website. Kita buat hibah secara digital sahaja. Jadi kita akan bantu anda untuk buat daripada proses A to Z. Yang penting anda refer tempat yang betul. Jangan pandai-pandai buat, mungkin ada buat silap. Okay. Jadi berbalik kepada topik asas kita daripada awal kita berdiskusi tadi kan, sepanjang lebih kurang 1 jam ni. Harta pusaka amanah ataupun fitnah. So bila kita cakap amanah ataupun fitnah, macam-macam kita dah cerita dari sudut perancangan harta, dan ada juga yang tak buat perancangan harta, dia menjerumus kepada fitnah. Apakah mungkin kata-kata akhir ataupun pesanan kepada masyarakat dekat luar sana supaya faham bahawa perancangan harta ni bukanlah sesuatu benda yang susah, bukanlah satu perkara yang perlu dipandang remeh, sebaliknya setiap orang perlu buat. Mungkin ada satu pesanan ikhlas daripada setiap panel. Mungkin Puan Huda boleh mula dulu. Okey, pada saya, pesanan saya lah untuk diri saya dan juga kepada masyarakat di luar sana. Pertama, kita jangan lengahkan untuk mencari atau untuk kita tahu lebih mendalam tentang bila berlaku kematian pada kita, apa yang akan terjadi kepada harta pusaka kita. Jadi perlunya kita mencari ilmu. Yang kedua, bila kita dah dapat ilmu, kita carilah mana-mana badan yang kita percaya untuk uruskan, dan salah satunya Sedania As-Salam dengan wasiah lah. Sebab pengalaman yang kita ada untuk kita bantu untuk uruskan. Kedua, yang ketiga, sebenarnya kita sendiri
sebagai duta kepada agama kita sendiri untuk tunjukkan perkara yang baik. Biasanya kita lihat kepada akhlak apa semua macam tu, tapi kita terlupa satu perkara, amanah ni lah, amanah tentang pusaka. Selagi kita sendiri tak menjalankan secara yang baik sebagai duta untuk tunjukkan sebenarnya apa yang Allah sediakan dari sudut harta pusaka umat Islam ni mudah ataupun yang baik, sebenarnya itu yang menyebabkan fitnah terhadap apa yang Allah dah letakkan ataupun dah amanahkan kepada kita. Terima kasih. Cik Nazri? Okey. Pusaka, amanah ataupun fitnah. Sebenarnya dia berbalik semula kepada diri kita sendiri sebagai pemilik harta. Kitalah yang tentukan adakah kita nak tinggalkan harta kita, orang kata apa, nak tinggalkan harta kita dengan hati yang senang, ataupun kita nak tinggalkan harta kita yang boleh menyebabkan waris-waris kita berbalah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah sebenarnya dari sudut perancangan harta. Kalau tanya saya lah, dia belum jatuh wajib lagi lah, tetapi dah menjadi satu kewajipan sebenarnya. Dah jatuh wajib tapi kewajipan. Macam mana pula tu kan? Okay. Kewajipan pada pandangan saya sebenarnya dia dah menjadi satu keperluan kepada setiap ahli keluarga ataupun pada setiap keluarga di Malaysia ini, terutamanya orang Islam kita, untuk menyediakan perancangan harta mereka. Kerana apa? Kerana kita lihat kepada statistik yang ada pada ketika ini, daripada 70 bilion naik kepada 90 bilion, harta pusaka terbeku. Kenapa? Disebabkan ada banyak faktor yang penyumbang terhadap statistik ini terus meningkat. Jadi di dalam Islam terutamanya, kita ada banyak instrumen perancangan dan pengurusan harta pusaka. Sama ada kita menggunakan instrumen ini tepat kepada haknya, iaitu kepada harta yang kita ada, ataupun kita nak menggunakan instrumen ini yang boleh menyebabkan ataupun membuka ruang kepada waris-waris kita berkonflik. Sebagai contoh, kita mungkin nak bagi harta kita ini kepada anak angkat kita, tetapi kita menggunakan instrumen yang tidak tepat. So ada mungkin cabaran-cabaran yang mungkin akan dilalui pula oleh anak angkat ataupun waris-waris yang ada pada ketika ini. So kepada masyarakat di luar sana yang menonton podcast pada kali ini, saya cadangkan dan saya sarankan dan menjadi satu keperluan kepada kita untuk kita merancang harta kita. Gunakanlah instrumen yang tepat, sama ada menggunakan instrumen wasiat, hibah, harta pencarian, wakaf, amanah dan sebagainya, agar memastikan harta yang kita tinggalkan ini dapat diwariskan ataupun dapat dimiliki oleh pihak yang betul-betul yang kita inginkan. Kan? Sebab kalau harta pusaka itu dah jadi harta pusaka, maka faraid itu mesti diutamakan. So kalau kata ada waris yang tidak bersetuju, maka faraid itu mestilah diutamakan. Jadi pada nasihat daripada saya kepada masyarakat di luar sana, rancanglah harta pada ketika ini, pada ketika anda sihat, untuk mengelakkan harta pusaka memberi fitnah kepada anda. Satu tagline rancang harta, elak duka. Tapi betul lah, berdasarkan perbincangan tadi, satu perkara yang saya dapat nampak adalah trend orang untuk merancang harta pusaka ni semakin lama semakin meningkat. Cumanya di sudut kita sendiri sebagai individu, kita kena mula merancang juga. Kita kena mula ambil langkah, tak kisahlah langkah kecil ataupun langkah besar. Mulakan dengan langkah kecil dulu pun tak apa. Mungkin perbincangan sesama ahli keluarga, ataupun sekurang-kurangnya dapatkan info daripada mana-mana orang yang berautoriti, orang yang berkepakaran dalam bidang perancangan harta pusaka. Sekurang-kurangnya bila kita dapat idea tu, kita dah tanam dalam kepala kita, mungkin satu hari nanti kita akan terbuka hati untuk buat. Jangan kita tak ambil tahu langsung. Kan? Contohnya podcast ni lalu kat kita punya FYP kan. Lepas tu kita macam, apa benda ni? Terus sekurang-kurangnya like dan share lah. Sekurang-kurangnya like dan share. Support sikit kan. Jadi nak katanya dekat sini, sangat penting lah setiap orang yang ada di Malaysia inilah khususnya untuk bertindak dengan langkah kecil sekurang-kurangnya. Okay, jadi terima kasih kepada dua orang panel yang sudi berkolaborasi pada hari ini. Moga-moga apa yang kita share pada hari ini dapat memberi manfaat bukan sahaja kepada diri kita, tapi kepada orang lain di luar sana. InsyaAllah. Jadi ramai-ramai kita cuba meriahkan kita punya website kita. Jom Hibah, boleh tengok dekat tengah-tengah dekat panel tu kan. Okay, jomhibah.com. So boleh survey dan tengok, fahamkan betul-betul konsep perundangan, konsep instrumen yang ada. Mungkin dia boleh membantu kita. Sekarang ni adalah zaman teknologi yang mana semua perkara di hujung jari. Jadi tak salah
untuk kita mencuba atau mendalami satu perkara yang mungkin baru bagi kita, tapi dia akan memberikan impak yang besar. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi bersama kami di jomhibah.com.